Kalau ada kentang kat rumah tu yang dah nak mula bertunas, jom kita buat cheese potato crispy. Mudah dan sangat sedap. Mula-mula kita lenyekkan kentang yang telah direbus di dalam mangkuk. Saya guna dalam 4 biji kentang saiz sederhana. Lenyeklah sampai jadi tekstur macam ni. Kemudian masukkan tepung jagung, daun parsley kering, serbuk perasa dan paling utama keju cheddar. Tepung jagung ni akan bagi kentang kita lebih rangup masa goreng nanti. Gaul sampai adunan tak melekat di tangan dan jadi macam ni. Ambil baking paper dan rolkan adunan. Pastikan adunan tidak terlalu tebal dan tidak terlalu nipis. Barulah crispy nanti bila kita goreng. Bila dah lepeh tu, boleh tekap adunan kita. Ikutlah anda nak buat bentuk apa. Saya tekap guna bentuk macam flower ni. Kemudian goreng di dalam minyak yang panas sehingga menjadi golden brown macam ni. Boleh angkat dan toskan. Okey, dah siap cheese potato crispy kita. Rangup di luar, lembut di dalam. Memang licin sepinggan dibuatnya. Selamat mencuba. Ingat makan, ingat rasa.